Pa. 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 Udah lepas. Tolonglah. Let's go. Okay guys, kembali ke dalam channel Udin Game. Dan hari ni saya akan sambung main game Speed Maze. Okay, kita akan kumpul dulu sebanyak apa yang saya boleh. Duit setakat ini tak cukup guys. Okay, saya perlukan stamina dulu. Okay, stamina agak naik banyak guys. Okay, kita akan kumpul dulu semua ini. Nanti saya akan sambung rekod. Okay guys, dan di sini saya telah sampai sini guys. Okay, penting perlu terus. Wow, lah ini tak lepas ni guys. Okay, jadi kita akan kumpul lagi. Okay, kita beli ni double. Kita akan beli ni double guys. Dapat uncommon lagi. Kita boleh merge guys. Agak ngelag kot. Okay, kita sabar. Equip best. Alamak, kenapa dia pilih satu je ni? Ngelag ni guys. Alamak. Wih, tolonglah. Nasib. Weh, dah laju ni Udin ni. Common. Common tu tak kuat. Kita terus saja. Dah laju dah guys. Alamak, tadi okey je. Pada ngelak. Mati pula kat sini. Okay, kita kena tak nak ngelak. Kena terus saja. Lepas. Bahaya ni guys, Boom. Tak lepas. Saya lepas itu 3,000 lebih ke 4,000 tu. Itulah kot. Lepas semua tak tahulah, tak pasti. Mungkin 10,000. Okay. Wow. Laju. Buat je. Agak pening guys. Dia kerja orang lain, Udi pula yang kena. Tak boleh ni guys. Kita perlu menambahkan stamina. Dapatkan 4,000. Okey, 4,000 dah cukup. Terus laju ni. Okay. Laju tu guys, sumpah. Tak lompat pula Udin guys. Okay, kita akan beli. Saya rasa kita nak kumpul lah beli ni. Padu ni guys. Okay, jadi saya akan kumpul sebentar lagi. Nanti saya akan sambung rekod. Okay, Udin dah dapat membeli ini. Okay, rangkaian 1, 2, 3. Okay. Epic. Okay, kita akan cuba. Okay, mantap ni guys. Tengok, sampai Udin pun dah 7,000. Muat laju. Udin mati ke? Mati. Pelik tadi guys. Macam mana dia boleh kena?
Udin boleh nyawa sikit. Itulah. Okey. Saya nak cuba kelajuan saya ni pun susah guys. Sebab dia terlebih. Korang tahu tak? Sebab dia terlebih. Sebab dia terlebih. Korang tahu tak? Batu ni sekejap je. Hampir. Okey. Udin tak boleh lompat lah guys. Tadi dah lepas dah guys. Okey. Cuba lagi. Aduh, terlebih. Ini susah ni guys. Okey. Saya ni kalau apa guys, terlebih ni susah juga. Kalau kelebihan kamu ni terlebih, susah juga. Wow. Tadi kena batu guys. Lah. Halkan je lah. Kena batu. Wah, lepas. Let's go guys. Yang ni senang je ni. Pong. Terus. Senang je ni. Yang ni senang je. Okey. Akhirnya saya dah sampai sini. Memang susah. Okey. Sekejap. Wih. Tiba-tiba terjatuh. Yang ni kena terus ni guys. Ya Allah. Okey. Nanti saya dah lepas, saya akan rekod balik guys. Pening lah Udin ni guys. Okey guys. Dan di sini Udin memang pasrah lah guys. Sebab kelaju Udin ni dah 13,000 dah ni. Boleh pula kalah dekat batu tu. Batu dengan lava tu. Susah betul lah. Ini pun susah juga ni. Sebab dia terlebih. Susah. Tak ada tempat tu kan. Janganlah bagi telajak. Tak nak telajak. Nak buat ni tak lompat tiba-tiba ni. Tengok. Kelaju dia dapat 14,000 dah ni. Duit pun dah banyak dah ni. Jadi dia nak beli ni lah. Okey. Dia nak beli ni lah. Dia beli pula ni. Dapat uncommon guys. Ini mantap ni guys. Dah makan laju ni. Ini lah Udin tak boleh ni. Ngelag sangat ni. Tiba-tiba je nyawa kurang. Ya Allah. Pening lah main ni guys. Okey. Penting tempat ni okey lah. Tempat ni paling senang. Dengan kereta api ni. Kereta api ni memang senang sangat gila-gila lah. Sebab senang. Pet Udin ni bantu guys. Unlock 2,000. Boleh unlock 2,000. Macam nak unlock? Kalau unlock dapat apa? Tak apalah. Nanti saya akan cuba. Selepas saya dah pasrah ini, saya akan cuba lah. Okey. InsyaAllah. Lepas guys. Udah lepas. Tolonglah. Let's go. Udah lepas guys. Yang ni susah ni guys. Yang ni senang je guys. Apa ni guys? Laba. No, laba. Jangan mati ke? Ya Allah, jangan matilah guys. Wow. Tolong. Jalan betul mana? Ya Allah. Ya Allah. Menggelupur sangat Udin ni guys. Okey, saya nak buka ni lagi. Dapat rare je guys. Tak apa lah. Dapat rare pun okey lah. Penting ni kan. Apalah tak boleh nak equip ni. Tak boleh nak equip lah. Okey. Mana petnya?
Lah, peknya limunan ke? Tak apalah. Penting Udin nak unlock kat tempat tu guys. Mana tempat tadi? Laju Udin dah 16,000 dah guys. Dah terlalu laju dah ni. Okay. Jadi saya nak unlock tempat baru. Tempat baru ke tempat apa tahu? Tempat tak tahulah guys. Oh. Okay, lepas. Sebab dia laju sangat. Jadi kena nampak awal. Okay, faham? Faham. Baik. Yang ni kita kena slow-slow je guys. Agak bahaya. Bukan bahaya. Pelik. Padahal tak kena pun. Nak lah tempat tu. Alamak, terlebih lah guys. Terlebih ni guys. Macam nak lock tempat tu? Dapat, kita akan cuba lagi. Wait. Ni lepas sangat ni guys. Wow. Saya gerak sikit dah laju. Oh no way. Bas. Senang je. Dah. Pasal lah Udin yang tempat ni guys. Dah, Udin lah tempat. Tempat biasa. Tempat biasa. Lambat sangat. Tempat biasa lambat sangat guys. Udin boleh pula terlompat guys. Dapat. Ya Allah, weh. Macam mana Udin boleh tetap? Yang ni aneh sangat ni guys. Kenapa susah sangat nak pergi tempat ni? Kenapa susah sangat guys? Kenapa susah sangat? Senang je. Tempat mana tempat unlock tu? Hampir. Tempat ni kita boleh unlock. Akhirnya Udin dapat unlock. Masuk. Dia masuk ke? Ni unlock apa ni guys? Ya Allah. Ni unlock tempat apa ni? Sangat pelik lah guys. Powerless train your stamina in lobby you. Pasal lah guys. Ipa. Senang guys Ipa ni. Wow. Pening Udin ni. Dia tiba-tiba ke belakang saya. Okay, tadi tu saya paling jauh tempat ke apa tu? Tempat yang air tu. Yang laba-laba tu dia tak lepas. Okey lah. Saya rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share, like dan bye bye.